pada kali ini kita akan bercakap mengenai satu uh, tutorial atau presentasi yang diberikan dalam bahasa Inggeris, tapi diberikan dalam tulisan bahasa Inggeris tapi diberikan dalam bahasa Melayu. Okey, sekarang saya akan cakap apa itu foreign exchange atau pertukaran wang asing. Dan ini adalah satu sumber yang anda ingin dapatkan, iaitu www.menarik.com/forex. Okey, pertukaran wang asing yang boleh anda janakan pendapatan pada sesi keluarga anda atau janakan dalam bidang profesional. Okey, sekarang ini termasuk pada slide kedua. Pada slide ini apa yang dinamakan forex, iaitu pengenalan kepada forex. Forex ada continues to improve turnover in US bullion in daily. Okay, dalam seharian forex meningkat dalam kandungan marketnya, iaitu bertambah sebanyak 200 kepada 1400 dalam bilion dalam tahun 1986 kepada 2001, iaitu aktiviti dalam perniagaan forex ini meningkat. Okey, dan sesungguhnya semua aktiviti simpanan wang semuanya berada dalam peningkatan. Oleh itu kita lebih senang untuk menjalankan perniagaan dalam forex. Okey, kerana dapat banyak aktiviti yang dijalankan dan dapat banyak keuntungan yang dihasilkan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada apa itu market, iaitu time, masa atau market hours, di mana di sesi Asia anda boleh menjalankan perniagaan, iaitu open adalah Tokyo pada US, dekat Amerika, London dan Tokyo. Tokyo open 9 pagi di Tokyo. Jika kita adalah 8 atau 8 GMT plus 8 GMT Malaysia. Lepas tu Tokyo open naik lebih kurang dalam Tokyo. Okey, Tokyo close lebih kurang 18, and then London open 17, London close 14, New York opens 22, dan New York close is 7. Okey, sekarang ni anda kena lihat ini adalah GMT kosong, GMT 9, 8, 5, 11, 22. Itu mengikut masa. Okey, sekarang ni ini adalah masa untuk market open. Okey, sekarang kita akan beralih kepada organisasi tentang forex. Okey,